Saya nak beritahu kepada kepimpinan UMNO, kepada Presiden, ya, Timbalan Presiden, naib-naib Presiden dan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, supaya berhati-hatilah dengan individu rakan kamu ni, iaitu Lokman Adam. Ya, kita boleh lihat dan tonton video-video lama bagaimana beliau mendedahkan, mesyuarat isi kandungan mesyuarat dan segala perancangan parti PKR dahulu. Beliau dedahkan segala-galanya. Apabila beliau keluar, beliau dedahkan. Beliau tidak suka, beliau dedahkan segala maklumat sulit parti PKR. Kita boleh tonton dalam video pendedahan Lokman Adam ni. Dan Lokman Adam ni juga pernah dipecat oleh UMNO, sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan dipecat keahliannya kerana beliau telah mendedahkan rakaman audio mesyuarat ahli Majlis Tertinggi UMNO. Jadi UMNO perlulah berhati-hati dengan manusia ni yang bernama Lokman Nur Adam ni. Dan saya nak beritahu kepada ahli MKT semua, berjaga-jaga apabila berbicara di dalam mesyuarat MKT, kerana beliau boleh dedahkan segala isi kandungan dalam mesyuarat apa yang dibincangkan. Manusia bernama Lokman Nur Adam ni cukup bahaya. Ya, boleh bertukar-tukar warna, boleh bertukar-tukar wajah. Inilah Lokman Nur Adam. Jadi sampaikanlah video ini kepada Presiden, Timbalan Presiden dan kepimpinan UMNO. Save video ni dan sebar dan sampaikanlah kepada mereka. UMNO perlu berhati-hati dengan Lokman Nur Adam. Cukup bahaya. Rekod beliau terbukti pernah membocorkan, mendedahkan perbualan ataupun perbincangan dalam mesyuarat MKT sehingga membawa kepada pemecatan Lokman Nur Adam. Cukup bahaya manusia ni. Berhati-hatilah UMNO, ya. Berhati-hati.